Oh, wih. Wih, ini bukan macam-macam. Okey, sekarang dah 7.25 pagi. So aku janji dengan Mizan, admin Penang Engine Community, dan mungkin ada yang lain join juga kot. Aku nak mengair dekat ni JT Bagan Ajam, Pulau Pinang, kat seberang lah. Ni first time aku datang sini, dan first time juga aku mengair dekat seberang pulau, dekat Bagan Ajam. So dalam grup akhir-akhir ni dia selalu racun lah kat sini, banyak cencaru, boiling apa semua. So hari ni aku nak try sekejap saja kot, tengoklah macam mana. Aku tak pasti diorang dah sampai ke belum, tapi yang aku kena jalan sampai ujung sana, jauh gak ni. So dekat situ ada seorang tengah jigging. Nice lah tempat ni, nice. Okay, harap adalah hasil hari ni. Nak enjoy saja, main cencaru dengan anjing. Okay, mula dah. Dia lekit satu. Nanti nampak ada lompat-lompat tadi. Ya bang. Macam mana bang? Mesin. Oh mesin. Yan. Okay. Tak start lagi. Tak, yang aku pun sampai. Ya, macam mana bang? G. Oh G. Saya yang paling master dalam grup tu. Orang first yang paling kena racun. Dia jumpa saya sekali lah. Betul lah. First time main sini ni. Santai. Sini dia pakai 1 gram lah. Dia banyak main tengah sini. Campur. Wah. Ikan sama bawa mak nenek dah. Malah nampak. Ya kemarin senangin. Sini lah. Senangin. Apu. Tanda. Senangin nampak apa yang share gambar kan? Rosak tu. Hai, tanya dia malam. Oh ini yang ambil caru semalam ni. Saya banyak pakai size ni lah kat sini. Betul. Try lah. Collection ni. Beli 1 gram. Beli kat mana ni? 4 gram. Beli 2 gram. Beli dekat Watak. Nak try? Tak nak. Yang ni dekat sini dia tahan sikit ekor dah. Betul ya. Getah dah jenis kerah. Sini banyak geng potong ekor ah. Yang potong ekor ni. So bawah ni sedap sikit ada pelantak kan. So aku guna set Mi Fine Microbite dengan reel CC OER. Aku ada reel satu lagi, Lemoran Insect, tapi okey kalau reel tu, tapi bunyi drag tak boleh lawan ni. Aku guna ni sebab bunyi drag je. Walaupun tak tahulah dia sesuai specification ke tak. Tapi ni spool size 1500. Bunyi drag dia yang tak boleh tahan tu, so aku pakai ni. Aku nak try pakai ni. So kena bayar distribution. Kalian lah. Kalian. Tak payah. Satu receipt je? Dia receipt. Okey. Okey dah, strike dah. Baru baling dah strike dah. Aduh, lucu. Mak oi banyak. Tu dia. Shifu. Okey, aku pun strike. Tapi kecil. Depan ni dia ambil Depan ni dia ambil. Husin. Depan ni dia ambil tadi. Aku tak tahu. Aku kata sini frenzy dia lain macam. Tu. Husin, frenzy, panggil G. Strike lagi. Lucu, strike lucu. G. Panggil. Strike lucu. Dia ambil. Lekat ni. Bukan ni, kan kecil. Apa? Itu kot sarjan tadi kau ada cakap kot.
Sarjan pun kecil-kecil Sarjan pun main atas. Okey. Apa lagi? Okey. Alah. Abang nak kata friendly lah ni. Betul lah banyak sarjan tu. Kan. Tapi dia hujung tu dia duduk kita belah-belah tu. Allah. Aku nak baling tak sampai. Dia terbelit depan ni. Sifu lain macam Dia main fast lah ni. Ni kasar. Oh kena kulit tali. Dua dah. Mana ni? Main laju lah. Sebab dia tengah kejar ikan Okey. atas. Ada ambil. Tak dekat. Asal dia putus. Aku selalu sangat putus baling macam ni. Pakai polyester. Oh. Selalu sangat putus. Alah. Dia orang tengah strike aku pula nak kena ikat lidah. Panggil main ni. Allah. Aku ikat lidah aku dekat orang ni. Orang cuk tu. Nampak. Lucut. Makan depan ni kan. Cantik. Strike. Depan ni kan. Tak apa, dia banyak lucu pun tak apa. Boleh makan tak apa. Yang penting dia makan tu kan. Dia tak mau tu kita meluat tu. Sarjan. Sarjan main kat atas tu ah. So berarti saya habis ni ah. Alamak, apa sangkut kat atas? Kara stick. Oh. Angin bawa. Oh tu banyak wheeling tu. Ambil lah. Alah, sarjan kacau. Wih. tak lekat. Alamak. Aduh, sangkut lagi kat tiang. Baling sangkut kat tiang atas. Sarjan ni betul lah. Lesen. Nampak tu, lesen. Jaga duri dia. Tu. Duri dia besar ni. Oh, kuat dia ligan tu. Dia sana dia tadi kan dapat kat ikan. Kena fast ah. Tu dia tengok sarjan ni. Wah, ni pun dia ambil. Tu. Dia saja. Okey. Dia lagi. Banyak betul ni depan ni. Aduh. Dia bagi macam tu je. Sini sarjan lah kalau kat sini. Macam tadi lah, baling pun boleh putih. Dia dah letak, dia dah topak dah pakai clear dah. Kan? Dia pakai 2 hari ya. 2 kali. Hari kedua tu memang betul-betul mencabar kesabaran. Ester, polyester apa beza? Sama? Sama. Polyester.
Kami tengok ada sebut kita. Mana yang style pakai tu. Bali memang ada, memang Bali memang tu lah. Cuma kelemahan dia tu. Sentak kuat putih. Tu. Kadang adjust drag pun putih. Putih. Nah, ikat lidah tarik kuat sikit putih. Okey. Allah, tu putih. Baru abak. Putih. Aku tak tahu tapi kenapa boleh putih. Memang putih lah. Putih. Saya tani hari pertama pun 3 kali. Hari kedua 4 kali. Dia dalam sikit ah. Jatuh-jatuh ambil terus tengok. Sifu lain macam. Another one. Macam biru. Seorang boleh naik ni tak? 3 ekor. Okey, strike. Alah. Dia bawa tepi sana. Okey, boleh lagi. Naiklah. Yeah, tak gombal. Saya snipon lah. Okay, strike lagi. Cut. Astagfirullahaladzim. Kenapa tu? Aku baling. Aku baling kena. Ni yang banyak. Ini lesen lah. Lesen pagi ni noh. Pindah pergi sebelah sana pula. Sini boiling banyak tapi ikan tak makan. Ikan. Boiling. Apa? Anak ikan apa ni? Silat-silat GT kat bawah ni. Kalau kata meme cuci bawah dia makan. Tak ngumpau ah. Oh, ketang. Tak ngumpau ah. Ketang ah. Ketang. Boiling. Sana tadi walaupun ikan jarang-jarang makan tapi boiling ada. Oh, Alan. Oi, main seorang ke? Hah? Oh, dah strike dah banyak dah. Hah? Aku sekok je. Paling ada 4-5 ekor ada. Sana boiling banyak. Set ada apa jing apa? Lan. Yang E10 tak ada. Wah, tu strike. Bagi naik bang. Panjang sangat bang. Dia memang rod anjing ya? E10 bukan? Ini microbite. Geng kita geng. Tu dia. Yes, mantap. Hah? Balik kampung. Aku tengah hari ni aku nak balik start. Oh, woi. Wih, ini bukan macam-macam. Tengok ikan saiz ni pun macam tu dia punya tarikan. Ikan saiz macam ni je pun. Tu Mizan. Ha? Real? Mi fine microbite. Oh, sama. Oh, alhamdulillah. Sisir RM40 je. Aku ada yang apa? Reel lain tapi drag tak padu. So aku pakai ni. Drag padu. Ni apa? Pakai Surinoyo tu pun drag. Oh tu Surinaya tu. Saiz 1005. Ang baru beli ke Surinaya ke dah lama? Wah, strike lagi. Tu dia.
Ya, ni kecil sikit. Lan. Anjing lah, anjing. Alan baru first time nak try anjing ni. Dia nak hanyakkan set dia. Kita bagi racun dulu. Batu tinggi lah. Macam tu ke apa je depan batu. Dapat seekor je. Okey, strike. Woi. Makan depan. Alah, satu batu. Siap. Alah, putih. Sayang. Dapat lesen. Ambil sajanya. Tu, panggil saja macam ni. Tu. Mana lekat? Lekat. Alamak, putih. Saja main. Putih. Akhirnya Lan. Strike Lan. Jangan pergi kat tiang. Tu dia makin banyak oh. Mana drag tak bunyi ni? Slow lah Wah, lesen Alan, lesen anjing. Lesen anjing, mantap. Alhamdulillah. Sajen, tambah banyak oh. Kan habis lagi dia potong ekor lagi. Aduh. Habis lagi dia potong ekor lagi. Aku bagi dia makan habis lah potong ekor ni. Okey, strike. Aduh, putus. Hei, putus main line lah ni. Confirm. Aku tengah ikat leader, Alan strike balik. Habislah dia kena racun apa ni. Pergi Pulau Rimau confirm bawa set anjing Lan. Alhamdulillah. Strike kedua. Kamera hang sengit tu. Sengit. Boleh je. Tak, aku tengah ikat leader. Aku cuma pandai buat FG je, dia orang kata kena buat yang lain. FG je aku pandai. Ada lagi. Aku bawa habis kat leader, dia strike lagi. Mantap Lan. Strike ketiga. Racun ni, ini racun. Ini Sifu kita. Sifu kita strike. Tu dia. Double strike. Aku baru nak pilih-pilih jihad. Asak kan. Duk sembang-sembang. Ni 4 strike terakhir Alan je ni. Gasak ni. Gasak lah. Aku tadi dah masuk tiang lah. Dia keluar tiang tu. Doi. Tiang ni. Tumbuk tu gasak. Tadi aku putih tu masuk tiang. Putih tu. Keluar. Bukan lawan dia. Mas ini semalam dapat besar, tapak tangan tu dia kau. Biar. Kuat juga punya tali lah. Tak ingat apa AB. Esther. Betul dah. Bye. So hang pula ikat leader. Okey, strike. Memang padu lah Alan ni.
Yang padu lah spot lah ni. Lan. Ada lagi. Dah. Ya, kita putus. Bayar naik. Ha. Hei. Ni baru yang besar ni tak kena yang macam semalam tu. Tu. Macam semalam macam tadi dia datang ni. Kat tiang-tiang tak? Mangkat dia. Dia sekarang master kita pula. Spot yang sama. Spot yang aku strike tadi, lepas tu Alan strike, lepas tu Mizan pula. Besar ni kasar. Master yo. So, ikan tu banyak tu dalam ni. Belah-belah ekor lah ni. Betul lah. Okey keluar cantik. Mantap. Ini kasar. Sini kasar. Oh tu dia. Wih, ini paling kasar. Ambil. Tak ada tinggal ikat leader ni. Aku elok aja tadi ni, tiba-tiba putih. Wei, putih. Ni kena tali dia baling. Okay. Aduh, ada lagi. Dia lompat. Kena badan ni. Ni bukan caru ni. Pelata. Baby pelata. Mana apa? Cepit ambil gambar. Boleh pakai SP dulu. Kena badan pelata. Dia dah handle. Main tengok main caru tak? Dah tengok tak ada orang oi. Oh. Dah jauh main tengok oi. Tak pandai main ni. Ya. Kalau dulu kita tengok kan, banyak caru boiling pun kita tak mengair, kita ada pakai UL. Kita target ikan lain. Target ikan lain. Baling-baling ni pun talang. Cuaca elok pula hari ni. Tak panas. Okey, strike. Jatuh dia terus kena ambil. Kena. Cik ni. Oh, mantap. Tak awayan. Apa ekor dah tak tahu lah. Esok. Kena kata nanti esok orang. Oh, dah tahu wajing kau lah tu. Okey. Oh, kasar. Weh. Dia bawa. Okey, lepas. Kena lagi. Tak relax awayan. Tak relax. Alhamdulillah, saya kembali. Situ je strike zone dia. Duduk banyak itu. Aduh, pun tak lekat. Besar. Besar kan? Tarik dapat. Alhamdulillah. Mantap. Strike keempat. Kamera pergi mana? Tengok. Kamera di mana dah orang. Beratur pergi kamera. Lagi Alan strike. Padi dia. Pakai color apa? Color fluorescent. Ni ayat tambah laju tapi ayat tambah cantik ya. Oh. Alan, ada ke Alan? Kesangkut? Dah. Oh, kasar. Alhamdulillah. Dah tempat ni, spot ni dekat dengan rumah dia. Habislah ikan pas ni, hari-hari dia main. Tak tahu dia mau. Okey. Oi, kenapa ni? Oh, dia sarjan. Okey lah, last. Ya. Kena hook betul tu. Sarjan. Hai sarjan. Tu dia memang kena makan ambil. Okeylah, so kami ni Pami punya. Mizan punya. Ni campur row aku ini. Aku tak tahu berapa ekor tadi, tapi entah ikan aku semua entah campur ni. Ni Alan. Tu Bang Musin. Okey. So sekarang dah pukul 10. Lepas ni nak try lagi, aku rasa aku dah nak balik dah. Cuaca pun dah panas. Memang puas hati lah spot ni. Memang terbaik lah. Mizan, spot Mizan ni.
Okay, ni admin Penang Anjing Community ya. So kalau korang nak komplot ke, nak join, nak tanya, nak sama-sama belajar ke, dia rajin jawab lah anjing tu macam mana. Aku tak rajin jawab dalam grup. Aku rajin bakar je bagi racun. Okay, jumpa lagi dalam video lain. Pasti repeat lah spot ni nanti ni. So Alan tak puas lagi Alan Dia kecil besar. Alan dah teracun. Dia first time dia turun sini. Dia rumah dia dekat sini saja, tapi dia tak pernah mengair sini. So dia first time try anjing dan banyak, berapa tadi, 5 ekor dah. So memang lepas ni dia akan hari-hari kat sini lah kutik ikan. Okay, jumpa lagi.